Telefilm Lot E24 disiarkan pada Ahad 12 Julai jam 10 malam di TV1 atau stream di RTM Klik. Telefilm diarahkan oleh Adinata, terbitan VL Film Production. Dibarisi pelakon seperti Safwan Nazri sebagai Aiman, Jeremy Bong sebagai Wahman dan dibantu oleh Awin Ismail, Azizul Ahmad. Telefilm ini mengisahkan dua sahabat baik, Aiman dan Wahman, mengusahakan ladang durian bersama, namun terpaksa berdepan pelbagai cabaran termasuk konflik tanah, penipuan dan kegiatan haram. Berjayakah mereka membangunkan perniagaan durian mereka? Jangan lupa menonton Telefilm Lot E24.